Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke podcast On TV. Hari ini kita bersama cikgu yang telah lama berkecimpung di dalam bidang kaunseling. Oleh itu, saya perkenalkan Cikgu Syikin. Hai, saya Cikgu Nurul Syikin binti Haji Ismail, merupakan guru bimbingan dan kaunseling SMK Sultan Abdul Jalil. Jadi tadi cikgu, saya dengar daripada program Bangkit, saya sangat teruja yang cikgu bagi semangat dekat murid-murid untuk teruskan dalam peperiksaan STPM ni. Jadi lepas tawaran SPM, pelajar akan pilih mana jalan-jalan yang mereka nak. Ada matrikulasi, ada politeknik. Jadi untuk tingkatan 6 ni, apa yang kelebihan, keistimewaan yang mereka yang untuk tahun ni yang nak masuk, apa kelebihan yang ada cikgu? Okey, pertama sekali terima kasih Iman sebab bersama dengan rakan-rakan tadi join bersemangat lah saya tengok dalam ceramah perkongsian saya tadi tu untuk Ayuh Bangkit. Okey, balik pada soalan Iman. Sebenarnya saya suka nak tekankan, nak beritahu yang kelebihan ada tingkatan 6 ni sangat banyak. Yang pertamanya pelajar sebenarnya dia kena rasa sendiri yang dia bangga dia memilih tingkatan 6. Sebab banyak pelajar dekat luar sana dia rasa pilihan tingkatan 6 ni adalah pilihan yang terakhir. Sebab macam kurang popular dia kenapa? Sebab berada dekat dalam sekolah. Sebab tu lebih memilih rasa macam nak matrikulasi, nak pergi ke diploma. Tapi sebenarnya untuk kalau masuk ke tingkatan 6, pelajar tingkatan 6 ni kalau kita tengok dia akan lebih matang berbanding dengan pelajar lain bila di universiti. Jadi sebab apa? Sebab di tingkatan 6 awak didedahkan dengan budaya yang banyak nak kena melakukan kerja tu sendiri. Dari segi buat pembentangan, buat awak punya kerja khusus. Jadi kat situ kita dah nampak kematangan pelajar boleh dipupuk semasa dalam tingkatan 6 lagi. Okey, selain daripada tu, kelebihan untuk tingkatan 6, semua dah sedia maklum, kos yang sangat rendah. Maksud kata, bila awak duduk je dekat tingkatan 6 ni, awak tak payah nak berhutang lagi. Belum berhutang lah. Tak adalah yuran yang melibatkan sampai RM10,000, RM20,000, tu tak ada. Seterusnya, antara kelebihan dekat tingkatan 6, sijil STPM awak ni bertaraf tinggi. Bertaraf A-level yang mana boleh digunakan pada pelbagai universiti. Awak boleh mohon untuk khusus yang pelbagai. Selain daripada tu juga macam yang saya cakap lah, dia dah selangkah ke universiti. Jadi sebenarnya sebagai pelajar tingkatan 6, awak kena rasa bangga, awak kena rasa yang peluang yang awak dapat ni sangat bernilai. Jadi gunakanlah sebaiknya semasa 3 semester yang ada di tingkatan 6 ni lah. Jadi cikgu, daripada apa yang cikgu cakap tu, cikgu bukan sahaja bagi saya semangat, bagi pelajar-pelajar yang kat luar sana yang nak ambil STPM, yang sedang jalani pembelajaran dalam STPM ni semangat. Jadi apakah kata-kata yang cikgu nak pesan untuk pelajar-pelajar yang akan ambil, yang sedang belajar di dalam STPM ni? Okey, untuk pelajar-pelajar yang bakal mendaftar masuk tak lama lagi 8 Jun ni, dan juga pelajar tingkatan 6 yang sedia ada, sekali lagi saya ingatkan mindset dan sikap. So mindset betulkan semula, niat betulkan kenapa kita berada di tingkatan 6, kenapa kita memilih platform ini. Jadi bila niat dah ada, tumpukan semangat untuk terus kekal dan pastikan 3 semester yang awak akan lalui, pastikan dapat keputusan yang cemerlang. Hak yang diberikan untuk tingkatan 6, keistimewaan yang ada, awak boleh repeat paper, tapi tolonglah jangan simpan ataupun jangan terus rasa macam tak apa, buat biasa-biasa je tapi nanti ada peluang. Kita peluang yang datang ni cuba gunakan sebaiknya. Jangan berlengah, jangan buang masa. So betulkan sikap dan mindset supaya untuk kita terus ada matlamat apa yang kita nakkan. Itu je pesanan saya, dan saya sangat gembiralah untuk hari ini berkongsi sebab saya sendiri dulu pun tingkatan 6 juga. Jadi sedikit yang saya boleh kata, tak susah tapi tak mustahil. Jadi cikgu ni ibarat lilin. Cikgu ni akan menerangi jalan murid-muridnya
jika murid-murid berada dalam kegelapan. Oleh itu, terima kasih kepada Cikgu Shikin kerana telah bagi kata untuk pelajar yang bakal ambil tingkatan 6 dan pelajar-pelajar yang sedang menjalani pembelajaran di tingkatan 6. Jadi dekat sini saya nak cakap terima kasih kepada Cikgu Shikin kerana telah bagi kata-kata semangat supaya tak ada lagi yang senang putus asa lepas ni. Ya. Okay. Jadi adik-adik lepasan SPM di luar sana yang teragak-agak untuk ambil STPM ni, mesti korang dah faham kan? Macam mana liku-liku STPM ni. Jadi kalau korang dah faham, korang kena sentiasa improve diri korang untuk jadi yang lebih baik dan sentiasa berada di jalan yang benar. Okey, jom masuk ke tingkatan 6. Yeah.